Kenapa orang kaya suka simpan emas sejak zaman dulu lagi? Sejak zaman berzaman, emas telah menjadi simbol kekayaan, kestabilan dan kuasa. Golongan kaya dan pemerintah menjadikan emas bukan sekadar hiasan tetapi sebagai alat penyimpan nilai. Kenapa? Dalam sejarah ekonomi, apabila mata wang kertas kehilangan nilai akibat inflasi, emas kekal bernilai. Contohnya, semasa kejatuhan Empayar Rom dan semasa krisis kewangan 1998, nilai emas terus meningkat. Golongan kaya menyimpan emas kerana ia melindungi kuasa beli jangka panjang. Apabila nilai mata wang turun, harga emas cenderung naik. Kajian oleh World Gold Council menunjukkan bahawa emas berfungsi sebagai hedge yang efektif terhadap inflasi global. Orang kaya menyedari bahawa menyimpan wang tunai terlalu lama akan menyebabkan nilai susut. Justru, mereka menukar sebahagian aset kepada emas. Aset lain seperti saham atau hartanah terdedah kepada dasar kerajaan, cukai atau rampasan. Namun, emas tidak bergantung kepada sistem politik atau institusi kewangan. Emas berperanan sebagai aset neutral, diterima di mana-mana dan bebas daripada risiko politik. Kesimpulannya, golongan kaya menyimpan emas kerana mereka faham prinsip asas ekonomi. Nilai sebenar terletak pada aset yang kekal, bukan yang boleh dicipta semula. Semoga perkongsian saya bermanfaat. Saya bantu.